3 lelaki Rohingya ditahan berkenaan dengan kes siasatan gol wanita OKU yang berlaku dekat Terengganu. Ini adalah sesuatu yang berlaku 2 hari lepas saja. Wanita tersebut seorang OKU yang berusia 23 tahun di Kemaman. Orang yang ditahan itu adalah 3 orang lelaki yang dipercayai Rohingya, 3 orang lelaki Rohingya yang berumur 19 hingga 28 tahun. Mereka ditahan kira-kira 8 malam semalam di sebuah kampung Besut dekat Bandar Cukai, dan dipercayai suspek ini melakukan perbuatan yang sangat keji ini pada 11 malam 5 Ogos yang lalu. Perempuan OKU 3 orang lelaki Rohingya sanggup gol. Benda ini jadi lagi kecoh apabila 30 penduduk berkumpul dekat kawasan kejadian, iaitu rumah pangsa Kampung Enjin Gergaji. Selepas kejadian ini tular dekat media sosial. Tapi ramai dah bersurai lepas polis meminta untuk mereka semua bersurai lah.